31 Januari masuk hospital, dah dia buat ultrasound 2 kali, CT scan 3 kali, lepas tu doktor sahkan dalam tu ada ketumbuhan yang amat besar. Di bahagian perut saya Ustaz. Bagi tahu Lepas tu dia buat stage berapa tu besok Ustaz? pagi dia tak beritahu je masa tu. Oh, tak beritahu. Lepas tu bila isteri saya tak ada pun dia beritahu. Dia kata based in experience, tak payah ambil sampel pun, based in experience, stage 4 cancer. Prepare for the worst. Okay, thank you. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya kata tu. Besok operation daripada atas hingga bawah pusat, keluarkan kanser tu besar ke tayap ni. Kat sebelah sini. Berat dia 1 kilogram. Yang lebih malang lagi, usus ustaz terpaksa dipotong 1.4 meter. 1 depa lebih. Sakit dia sampai hari ni. Kalau nak cerita sakit lah. Jadi Alhamdulillah, operation pun berjaya. Ustaz koma 4 hari, lepas tu hari kelima sedar, belajar berjalan. Yalah, kita koma tu memang macam kita lost kejap. Hari ke-10 Ustaz balik rumah. Balik rumah perkara pertama Ustaz buat, start motor. Ingat nak bawa motor jalan-jalan kejap. Bini Ustaz, bapa Ustaz punya lah marah.